Okey. Hari ni saya ada beli satu barang saya rasa mikrofon kot. Saya beli dekat TikTok Shop. Okey, tengok ni. Mikrofon ni. Tak saya letip langsung dia punya bubble wrap dia. Koyak. Aduh, teh dan okey, ni dia. Mikrofon ni boleh charge Kalau saya beli pun tak mahal mana. Dalam ni ada apa? Konektor dia, charger, lepas tu dia punya transmitter dia. Transmitter dia kena charge dulu rasanya ni. Tak ada bateri saja. Dan dua mikrofon. Ni. Yang ni sesuai lah kalau korang nak buat majlis ke ataupun ada surau yang kecil-kecil kan, boleh pakai lah. Sekejap kita test speaker Okey, ni speaker saya. Mari kita on speaker ni. Tengok, tak boleh on pun. Sebab ada lampu ni. Dah tak masuk ke? Kita buat sambil charge lah sebab bateri tak ada dalam speaker saya ni. Okey ni kita on kan speaker ni. Alright. Ada lampu kan. Sejuk kan. Lepas tu korang taruh dia punya ni ada bateri saya ni. Saya on kalau nampak nampak ada lampu kan. Cocok di belakang ni. Besar. Kalau besar kita guna konektor yang dia bagi tu. Dia look macam ni. Konektor dia cocok sini. Alright. Lepas tu mikrofon dia ni kita pun on. Tu yang dia kan. Okey. So kita test cakap. Supaya nak pakai ni. Kita tak biasa pakai mikrofon macam ni. Hello. Tak ada ni lah. Tak masuk charge apa. Ni speaker untuk kuatkan suara dia. Test Okey. On dulu. Bunyi dia kuat sangat lah. Okey, saya cocok ni dekat belakang ni yang lubang ni. Tahu. Saya pun onkan dia. Dan onkan dekat sini sekali. Okey, tengok dia connect tak? Okey, dia dah connect Yang ni pun berhenti. Yang belakang ni pun lampu dia dah tak berkelip lah. Ni kalau korang nampak lah. Okey, so kita test Hello. Padam pula. Disebabkan speaker tadi tak ada power sangat, so saya pakai yang kecil lah. Benda ni nak suruh korang faham je. Okey korang masuk sini. Mana-mana speaker yang ada lubang untuk mic on. Okey. Nyala belum? Nyala kan. Ini senang sikit sebab dia kecil kan. On dekat sini juga. Bila korang on sini pun automatik dia berhenti berkelip-kelip. Kalau korang nampak lah. Lepas tu korang test je suara. Hello. Nampak? Hello. Nampak? Clear. So ni volume dia. Ini senang lah. Maknanya korang boleh guna untuk solat lah. Saya beli ni pun sebenarnya standby untuk sembahyang tarawih dekat rumah bapak saya. Tu saya beli mikrofon ni wireless kan. Dan dia bagi dua pula tu. Sesuai lah untuk imam satu, bilal satu. So itu je lah. Kalau korang berminat, nanti saya bagi link dia. Jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum.